Satu kemalangan langgar lari dilaporkan berlaku di jalan menuju ke Taman Cindai, Sungai Petani pada 9 Oktober 2025. Menurut maklumat awal, kejadian membabitkan sebuah kereta jenis Proton Sagar yang dikatakan telah melanggar seorang penunggang motosikal. Difahamkan, kereta tersebut dipercayai memasuki lorong kiri tanpa memastikan keadaan jalan benar-benar selamat sebelum berlaku pelanggaran terhadap motosikal yang sedang melalui laluan tersebut. Akibat hentaman itu, penunggang motosikal terbabit dilaporkan terjatuh dan mengalami kecederaan. Namun pemandu kereta berkenaan dilaporkan telah meninggalkan tempat kejadian tanpa membuat sebarang laporan. Pihak berkuasa kini sedang mengesan kenderaan terbabit bagi membantu siasatan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan insiden ini diminta tampil ke Balai Polis berhampiran untuk membantu siasatan lanjut.